Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang hadir dalam kita punya sesi kita. Okey, iaitu preview untuk rahsia affiliate bagaimana untuk jana income pasif unlimited dengan menggunakan digital online hanya daripada rumah. InsyaAllah hari ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak untuk anda. Jadi anda kena stay dan juga anda kena tenang-tenangkan diri anda sebab banyak lagi info-info yang menarik yang kita akan kongsikan dengan anda selepas ini. Okey. Jadi macam tadi Cik Yu bagi tahu dengan anda adab dalam majlis. Okey, kita kena mutekan mic anda. Okey, sediakan pen dan juga kertas. Jadi seperti gelas yang kosong. So tidak mencelas waktu speaker memberi presentasi. Sekiranya apa-apa soalan nanti anda boleh rujuk kepada itu dosa anda. So model bisnes kita ni adalah baru, jadi peluang baru juga untuk anda. Sekiranya okey, kita boleh jadi rakan partner. Sekiranya tak okey, is okey, tak jadi masalah. Kita boleh jadi kawan Baik, sebelum tu salam perkenalan daripada saya. Okey, saya nama diberi Nur Ida Ayu binti Azami. Okey, brand saya Coach Ayu. Okey, itu pun nama mesra Cik Ayu. So, yang mana saya berasal daripada Johor Bahru. Merupakan seorang bekas jururawat, merupakan full-time housewife, merupakan seorang usahawan sepenuh masa. Okey, merupakan Airbus Group Manager, trainer dan juga yang diberi tanggungjawab sebagai CEO. Dan juga merupakan speaker anda pada malam ini. Jadi, Alhamdulillah, salam perkenalan daripada saya. Jadi untuk pada malam ini kita akan bawakan yang pertama adalah pengenalan Akademi Airboss. So kita nak berkenalan lah. Jadi kalau tak kenal tak cinta, betul tak? Yang kedua adalah platform bisnes online yang ada di Airboss Network. Apa sebenarnya yang kita ada? Baik. So kita akan masuk satu persatu. Kepada yang sahabat-sahabat yang first time hadir, terima kasih kerana anda luangkan masa anda. Jadi pada malam ini izinkan untuk Cik Ayu memperkenalkan dahulu siapa itu Airboss. ABOSS adalah Academy Business Online Support System yang mana kita dah tubuhkan pada bulan 7 2021. So kita nak masuk ke tahun kelima Alhamdulillah. Untuk pengetahuan anda dekat sini, kami merupakan sebuah satu pendidikan yang mana kita ada menyediakan kelas-kelas online marketing. So anda boleh belajar dekat sini berkaitan tentang ilmu bisnes, ilmu closing, ilmu digital dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah dan untuk pengetahuan anda, kita ada tagline kita iaitu revolusi ilmu dan juga bisnes digital. Selain kita ada ilmu, kita juga ada mengendalikan satu real business yang kita beri nama bisnes digital. Okay, so insyaAllah pada malam ini kita akan kongsikan kepada anda. Baik, jadi apakah objektif kita pada malam ini? Okey, yang pertamanya adalah kita nak melatih dan juga membimbing ahli-ahlinya dengan ilmu, skill dan juga pengalaman. Okey, dalam bidang keusahawanan, e-commerce dan juga online digital secara profesional lah. So kita ada education dekat sini. Yang kedua, kita nak mencipta peluang keusahawanan di mana syarikat dan juga komuniti seiring berjaya. So kat sini kita memperkasakan program untuk affiliate program. Okey, iaitu kita ada perniagaan alaf baru. Perniagaan apa tu? Kejap lagi kita akan bongkarkan. Baik, sudah pasti dalam satu organisasi, dalam satu company, okey, yang mana ini adalah kita punya carta organisasi yang ada di Airboss, Airboss Smart dan juga di Airboss Care. Okey, yang mana diketuai oleh kita punya tuan pengetua kita dalam kita punya akademi, iaitu Tuan Faizal dan Ismail dan juga merupakan founder kepada bisnes digital. Okey, saya di sebelah dan juga kita ada barisan-barisan HQ yang telah kita lantik. Baik, untuk pengetahuan anda di sini sahabat-sahabat semua, okey, yang mana kita telah menubuhkan satu organisasi iaitu di bawah pengurus agensi Airboss Smart Malaysia. Selepas ini sekiranya ada rezeki untuk anda bersama dengan kami, insya-Allah mereka akan membimbing anda dari segi online maupun secara online. So tak perlu risau, tak perlu khawatir. Sekiranya ada apa-apa soalan, kita akan menjawab soalan anda dalam masa 24 jam. Okey? Baik. Sudah pasti untuk pengetahuan anda kita berdaftar dengan SSM. So jangan risau, jangan ragu, jangan takut-takut ya. Sebab apa? Kita berdaftar. Anda boleh nampak kat sini kenapa kita ada dua sijil. Yang pertama kita adalah akademi akademi kita berdaftar dan juga kita punya company pun berdaftar. Baik, so ini adalah kita punya rangka yang ada dalam kita punya Airboss Network. Semestinya dalam setiap satu company ada dia punya carta organisasi dia. Baik, so kalau anda perhatikan dalam kita punya company kita ada 4 struktur. Okey, yang pertama kita ada untuk Airboss Franchise Network, kita ada Airboss Care, kita ada untuk Airboss Shop, kita ada untuk Academy Airboss. So semua ini adalah yang mana kita nak rangkumkan, okey, anda menjadi kita punya student ataupun reseller kita dan juga dalam masa yang sama kita nak melahirkan dekat sini seorang usahawan yang mempunyai ilmu dan juga kerjaya. Okey, jadi semua ini anda akan dapat dalam satu company. Baik, Alhamdulillah. Jadi dekat sini dari masa ke semasa untuk pengetahuan anda, kita pun dah bergerak daripada akademi, kita dah bergerak hampir 5 tahun.
Jadi sudah pasti kita ada sediakan untuk jadual-jadual takvim without fail setiap bulan. Ada saja kelas-kelas, ada saja preview, okey, dan juga kita ada sediakan juga untuk kerohanian bukan hanya setakat ilmu. Pun kata setakat ilmu teknikal dan sebagainya, tetapi kita juga ada untuk ilmu dalaman sebab dalam bisnes of course kita kena berdamping lah dengan kita punya Yang Maha Esa. Sebab apa kat sini rezeki ni kita tak tahu dekat mana-mana. Dan rezeki ni datang bila, di mana kita tak tahu. Jadi dua benda ni kita perlu ada ilmu dan juga kita kena ada untuk makanan kerohanian. Baik. Jadi nanti setiap kali ada kelas ataupun ada aktiviti, so kita jemput anda untuk anda hadir dalam kita punya sesi. InsyaAllah ada sedikit sebanyak yang kita nak kongsikan kepada anda. Baru guys, welcome to Modern World. So yang mana kat salam ni, rakan-rakan untuk sahabat-sahabat semua, siapa dekat sini suri rumah yang nak menjana pendapatan? Ada tak yang hadir pada malam ini yang berminat nak jana pendapatan? Sudah pasti Cak Yu yakin dah pasti. Anda mempunyai keinginan yang sangat-sangat besar. Sebab Cak Yu pun suri rumah. Sebab tu suka tak suka Cak Yu perlu juga cari pendapatan. Lepas tu kemudian kat sini, siapa kat sini student ataupun fresh grad yang nak tambah income? Sekarang ni kalau kita tengok trend sekarang ni student-student, anak-anak muda sekarang ni dah buat duit gila-gila dah guys. Baru habis belajar aje terus buat duit, cari duit. Sebab apa hidup sekarang ni makin keras. So sekarang ni ada tak dalam ni yang bekerja tapi nak side income? Yang peniaga offline yang nak tambah channel online, yang dah ada kedai fizikal secara offline tapi nak tambah juga untuk channel secara online. So dia nak besarkan lagi dia punya bisnes. Kemudian mereka yang serius nak bisnes tapi tak tahu nak jual apa. Baik. Jadi kalau anda ada daripada kategori ni, Cak Yu sangat-sangat welcome kepada anda. Sebab apa? InsyaAllah dengan platform yang kami sediakan, anda boleh keluar daripada zon anda sekarang. Baik, sebelum kita nak masuk kepada topik kita, jom kita buka minda kita dulu, boleh? Cak Yu nak kita buka minda kita. Baik. So kalau anda nampak di hadapan anda ni, kita ada dua meja dekat depan ni dan anda boleh nampak perbezaan meja ni adalah pada kaki dia, perasan? So sekarang ni untuk pengetahuan anda, kita ni berada di zon yang kaki, betul ke betul? Ada meja dan satu kaki. So di sebelah kanan tu meja yang mempunyai 4 kaki. So kita bayangkan cuba kita bayangkan sekarang ni kalau kita ada satu saja side income, katakanlah kalau kaki meja ni patah, apa yang berlaku? Boleh komen dekat chat. Kalau kaki meja ni, meja yang pertama ni patah, kaki dia, apa yang berlaku? Jatuh. Betul, jatuh kan? Terus tak boleh lagi dah, tak boleh buat apa-apa dah. Dia tak sengit, dia terus jatuh. Dah tak boleh naik lagi dah, betul? Sebab kita cuma ada satu kaki. Tapi bayangkan di meja sebelah ni kita ada 4 kaki. At least kurang-kurangnya you kena ada sumber pendapatan yang lain. Kalau kaki sebelah patah, at least you boleh berdiri lagi. Jadi ini untuk bagi gambaran kepada anda, bahawasanya sekarang ni kita tak boleh nak bergantung kepada satu side income saja, kerja hakiki kita sekarang. Sebab kita tak tahu bila-bila masa saja. Mungkin tiba-tiba kita kena dibuang dan sebagainya, kita tak tahu kan. Sebab sekarang ni semua dah mau kepada IT. Pekerja sekarang ni dikurangkan. Jadi tak nak kita kena cari sumber pendapatan yang kedua. Jadi kita tak nak yang macam meja yang pertama ni. Kita nak jadi meja yang dekat sebelah ni kaki 4. Baik. Jadi untuk hari ini guys, realiti hari ini, ramai ingin berniaga, betul tak? Aku sekarang ni tak cukup pendapatan ni. Jadi cara yang mudah macam mana? Kita berniaga lah kan? Nak berniaga ni. Tapi yang menjadi isu kepada kita ni adalah kita tak ada ilmu. Setuju tak? Aku nak berniaga ni tapi aku tak ada ilmu ni. Tak ada mentor. Tak tahu nak bisnes apa. Lama aku adalah modal ni sikit tapi nak buat bisnes apa Tak tahu bagaimana nak bermula. Macam mana Tak ada modal besar. Tak tahu produk apa dan juga tak ada sistem. Betul tak guys?
Ini yang berlaku. Hari ini kita ikut. Kita buat bisnes adalah disebabkan ikut-ikutan. Kita tengok kawan tu buat bisnes, macam best kan. Aku nak join lah. Kawan tu dia ada ilmu kan. Dengan kita ni kita tak ada ilmu. So, kita buat sebulan. Lepas tu kita lompat. Kita dah penat guys. Betul betul Fakrul. Sebab umur kita makin lama makin meningkat. Sampai bila kita nak lompat-lompat, penat guys. Jadi biarlah kita buat satu bisnes tu, ambil masa, izinkan diri dalam masa setahun, belajar. Okay, itu adalah fasa untuk pembelajaran. Bagi diri dalam masa setahun untuk you belajar. Paling cepat 6 bulan. Sebab ada orang dia ikut dia punya tangkap. Ada orang yang belajar cepat dia dapat. Ada orang yang ambil masa sikit, dia dapat follow. Okay, jadi ini yang berlaku. Sebab itu dekat sini untungnya kita ada akademi. Kita ada akademi betul. Jadi kita ada ilmu, kita ada mentor-mentor, ada leader-leader tadi yang akan membantu anda. Tak faham, terus direct leader. Macam mana saya dah buat macam ni kenapa tak jadi kita buat postmortem. Kenapa tak jadi? So kita akan bantu. Ini yang seronok dia bila kita ada team, bila kita ada leader ataupun kita ada cikgu. Ada mentor yang untuk kita rujuk kita ada untuk rujukkan. Baik. Jadi untuk pengetahuan anda, pada malam ini Cik Yu nak memperkenalkan dua sistem yang ada dekat Airbus Smart ni dan juga konsep dia macam mana. So di Airbus Smart ni, kita ada dua sistem dan you all akan dapat dua sistem ni pada malam ini. Yang pertama, anda akan dapat sistem Airbus Smart. Sistem Airbus Smart adalah sistem e-peruncitan, sistem kedai runcit yang mana kita boleh akses dalam kita punya smartphone. Dan daripada kita punya sistem tu, kita boleh dapat barang dapur secara percuma dengan hanya menggunakan redeem point. Nak jimatkan perbelanjaan dapur tak? Wajib pakai sistem Airbus Smart. Okay? So yang kedua, anda akan dapat untuk sistem Airbus Wellness, yang mana sistem ini adalah kita nak bagi kepada anda Metafin sebagai rakan strategik untuk mengurus sistem kesihatan secara menyeluruh dari penyertaan dan sistem secara renewal. Okey, jelas? Jadi pada malam ini anda akan dapat dua sistem. Satu untuk sistem Airbus Smart, sistem kedai runcit secara online, dan anda akan dapat sistem Airbus Wellness untuk anda punya kesihatan peribadi. Okey? Baik. So, bagaimana konsep kita ni very simple. Kita adalah membership program. Cik Yu nak kena jual barang ke? Nak kena jual insurans ke? Nak kena jual beras ke? Tak payah sayang. Tak payah. Tak payah. Kesihatan you itu untuk you guna pakai kesihatan. Barang-barang dapur untuk you makan. Tak payah jual. So nak jual apa Cik Yu? Jual membership. Membership program. Member gets member. Referral program. Okay, konsep affiliate sahaja kat sini. Apa maksud affiliate? Kita memperkenalkan sesuatu produk ataupun sesuatu servis itu kepada orang lain. Kita ada benda baik, kita share kepada orang lain. Itu sahaja. Jelas maksud membership program ni? Baik. Jadi dekat sini, kita jalankan konsep kita ni seperti mana? Seperti Foodpanda, seperti Grab, seperti Oyo. Macam mana dia orang buat? Diorang hanya menyediakan sistem saja. Diorang keluarkan duit, keluarkan modal, buat sistem. Kalau kita perhatikan Foodpanda dia tak ada restoran, tapi dia menjadikan restoran orang lain sebagai dia punya business. Dia ada satu apps, ada sistem. Dan dia boleh menyelesaikan masalah orang. Betul tak? Kita lapar, tak sempat masak. Kita order melalui apps. Ada orang tolong masak, ada orang tolong hantar. So kita dapat makan tak? Settle tak masalah kita? Settle. Kita tengok Grab. Berapa banyak kereta yang mempunyai stiker Grab dekat atas jalan raya. Banyak kan? Kalau kita nampak kereta Grab, tak banyak. Yang betul-betul kereta Grab lah warna hijau ada tulisan Grab. Tak banyak. Kita boleh kira. Bagaimana dia melakukan bisnes? Dia hanya menyediakan sistem. Dan dia menjadikan kereta orang lain sebagai dia punya bisnes. Nampak tak? Very smart. So dia tak perlu lagi nak keluarkan, nak beli kereta banyak-banyak. Dia jadikan kereta kita tu sebagai dia punya bisnes. So dia boleh menyelesaikan masalah orang yang macam mana? Kita tak ada transport. So kita boleh order Grab, ada orang datang bawa kereta, hantar kita pergi tempat. Settle lah, settle. Kita tengok Oyo. Oyo dia tak ada hotel, tapi dia menjadikan hotel orang lain sebagai dia punya bisnes. Makan ya? Buat sistem. Okay, jadi kita
Selesai masalah kita nak duduk dekat hotel yang bajet ataupun hotel yang murah, mahal dan sebagainya. Jadi daripada mereka ini, dia menjalankan bisnes dengan cara menyelesaikan masalah orang. Anda pernah nampak tak logo yang dekat bawah ni? Logo beg hijau ni guys. So kalau anda tak pernah nampak, ini adalah rezeki untuk anda pada malam ini. Boss Smart dekat sini, kita boleh membantu menyelesaikan masalah anda. Masalah apa? Nak menjana pendapatan. Tambah dana secara online pun muat turut aplikasi tambah dana dan hanya perlukan MyCard saja. Yang mana yang baru hadir, okay. So Boss Smart ni kita menyediakan satu sistem yang melibatkan peruncitan. Tapi kita tak payah jual barang. You pakai je sistem tu. Siapa yang pakai sistem ni dapat kelebihan, you dapat income, lepas tu you boleh dapat redeem point, boleh redeem barang-barang dapur dalam tu. Nak gula, redeem lah percuma. Nak sabun, redeem je dalam tu percuma. Nak tengok sistem dia macam mana, nanti anda boleh tengok, anda boleh rujuk dengan leader anda, okay, untuk dapatkan sistem. Okay, malam ni Cik Ayu tak tunjuk sistem ni kepada anda. Yang dah berdaftar saja, anda akan dapat sistem ni secara live dan anda boleh terus gunakan. Baik. Untuk pengetahuan anda, pada kali ini RM50 guys, sekarang ni tak ada apa-apa nilai, betul tak? Dulu RM50 kita boleh dapat banyak guys satu troli. Tapi sekarang ni kita dah RM50 tu kita cuma boleh dapat 2-3 barang saja, betul tak? Dah tak dapat dah guys. Jadi nilai kita ni makin lama makin mengecil. Nak tak nak, suka tak suka, kita perlu cari sumber pendapatan. Okay? Jadi bisnes yang kita buat ni simple, affiliate program, member gets member, okay, membership program. Yang pertama join, yang kedua promote, yang ketiga dapat income. Itu je, berkongsi. Mudah kan? Ada tak Cik Ayu kata jual gula ke jual garam, tak ada kan? You just promote saja. Kenapa kita pilih untuk program affiliate? Sebab yang pertama modal rendah. Ada pun yang dekat luar tu zero cost. Yang kedua kita tak perlu nak urus produk ataupun post barang, betul tak? Kemudian kita boleh buat di mana-mana, bila-bila masa. Pendapatan kita tu, pendapatan aktif, kita boleh jadikan dia pasif. Dan siapa yang belajar berkaitan tentang affiliate ni, you akan dapat ilmu yang sangat-sangat bernilai. You pergilah mana-mana, orang akan ambil you. Okay? Ilmu marketing ni tinggi guys. Okay, memang orang perlukan. Jadi guys, kat sini, dah ramai ataupun dah banyak dah. Bukan saja di Malaysia, di luar negara tu jangan cakap lah. Memang dah banyak pun program affiliate ni. Sebab apa? Affiliate ni boleh melahirkan jutawan senyap. Siapa yang pakai? Shopee, ada affiliate. MyBank, ada. Lazada, ada affiliate. Luno, Settle, lagi apa? Azure, lagi apa? Kuku, TikTok. TikTok sendiri pun adalah affiliate. Kita ambil je produk orang, produk founder, letak je dekat beg kuning. Lepas tu apa kita buat? Kita buatlah video, kita buatlah review. Tiba-tiba ada orang bukan yang simpan barang, tak? Nampak tak? Sebab tu program affiliate ni sangat-sangat disukai. Siapa tentang affiliate. Belajarlah guys. Sebab benda ni, ilmu ni sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat mahal. Okay, untuk ilmu affiliate ni. So nanti kalau nak tahu lagi macam mana cara dia, kita akan belajar dalam kita punya group support nanti insyaAllah. Okay, baik, sekejap. So, apa yang saya nak kenalkan kepada anda, kat sini kita hanya menggunakan 3 gerak kerja sahaja secara online. Kita buat secara online je guys. Tak payah nak jumpa orang, tak payah nak ni, biar orang datang dekat kita. Yang pertama, anda perlu sign up menjadi kita punya members ataupun reseller. Yang kedua, invite kawan-kawan untuk hadir ke sesi Zoom untuk dengar taklimat macam malam ni. Boleh tak? Malam ni anda datang seorang-seorang kan? Besok anda datang bawa 2-3 orang kawan. Boleh? Bawa aja kawan-kawan. Bagi dia link Zoom, ajak dia masuk. Yang ketiga, collect income. Aktif dan juga pasif. Nak tak? 3 gerak kerja je. Anda tak payah nak cerita banyak-banyak, tak payah nak bercerita panjang-panjang. Ajak je kawan-kawan masuk dalam Zoom. Boleh ke boleh? Kalau boleh komen satu. Hari ni datang seorang-seorang kan? Besok datanglah bawa 3 orang. 3 gerak kerja yang simple. Jadi untuk pengetahuan anda, you kena ada 2 income ni guys. Pendapatan kita kena ada 2 income. Yang pertama, income aktif.
yang memang kita tengah ada sekarang ni. Kita bekerja kan, kita bekerja, kita dapat income. Okey, jika kita sakit ataupun MC, gaji tidak akan dibayar ataupun dipotong. Apatah lagi jika kita dah meninggal dunia, sudah tiada pendapatan yang boleh diwariskan. Ini yang kita dapat sekarang, betul tak? Ini yang kerja kita sekarang ni, kerja hakiki. Jadi sekarang ni kita kena ada satu lagi income yang kita panggil passive income. Apa maksud dia? Dekat sini kita akan terus dapat walaupun kita sudah tidak bekerja. Nampak tak? Kemudian bila kita berhenti ataupun diberhentikan kerja pun kita dapat gaji. Malah jika meninggal dunia pun dibayar, wang tersebut boleh diwariskan kepada keluarga tersayang. Menarik tak income passive ni? Income passive ni yang ramai orang tak buat. Sebab dia dah harapkan kerja hakiki saja. So bila kita dapat gaji ni, okey contoh kita dah tahu dah, okey bulan ni aku dapat 4,000. 4,000 habis bulan tu habis. Jadi dia tak ada kesenambungan income tu, dia tak ada. Jadi sebab tu kita kena buat satu perniagaan yang simple. Buat perniagaan secara online yang melibatkan networking, affiliate, sebab dekat sini dia ada kelangsungan dia. Income tu boleh diwariskan. So ini adalah kita punya sistem yang anda akan dapat nanti, iaitu sistem e-peruncitan alaf baru, e-lifestyle dan juga e-retail. So interface sistem ni macam ni rupa dia. Okay? Nanti anda boleh rujuklah kepada introducer anda untuk tengok macam mana rupa sistem tu, sebab malam ni Cik Ayu takkan show untuk sistem. Okay? Cik Ayu kat sini hanya nak ajak anda untuk buat duit saja. Okay? Sistem korang akan dapat lifetime seumur hidup, boleh diwariskan. Sistem kita ni nilai dia 30,000 guys. Kita dah set up semua dekat 100,000 sebenarnya sistem ni. So korang ambil je sistem ni, buka dalam phone. Nanti boleh tengoklah barang-barang dapur yang ada dekat dalam sistem. Okay? Just membership program saja. Tak payah jual barang. You daftar, automatic you akan dapat sistem ni. Lepas tu nanti korang boleh login, bolehlah tengok kat situ barang-barang keperluan yang ada. Baik. Yang kedua, you all akan dapat sistem untuk kesihatan, iaitu sistem AirBoss Wellness. Yang mana keistimewaan dia, anda boleh nampak dekat depan ni, nak screenshot boleh screenshot guys. Okay, korang akan dapat untuk 61 ujian darah 2 kali pada bulan pertama dan juga bulan ke-7 guys. Barang keperluan penting kan? Kita tak makan, tak boleh, kena makan, betul tak? Makan, tapi badan tak sihat pun tak boleh juga, betul tak? Jadi dua benda ni guys, dia berkait rapat, sangat penting. Makan penting, kesihatan pun penting. Jadi dekat sini, kenapa kami bawa masuk kepada kita punya tambahan benefit kepada ahli-ahli kita, iaitu untuk wellness, untuk kesihatan. Sebab kita tahu, rata-ratanya yang menyertai kita punya program ni, okay, pelbagai peringkat umur. Jadi bila kita bawa satu untuk kesihatan ni, semua orang boleh guna pakai. Semua orang boleh dapatkan manfaat ni. You pergi je mana-mana pet lab selepas ni, okay, lepas tu nanti boleh buat cek darah. 61 ujian ni kan, atau pulanglah you nak cek kolesterol ke, cek thyroid ke, okay, cek darah tinggi ke, kencing manis ke, whatever ke, pergilah cek. Urine test ke, apa benda ke, pergilah cek. Sebab untuk pengetahuan anda, Cik Ayu sebelum ini, yang mana yang lambat masuk untuk pengetahuan anda, Cik Ayu adalah bekas jururawat. Jadi Cik Ayu tahu. Okay? Jadi Cik Ayu tahu untuk taraf-taraf kesihatan ni guys. So penting kita kena ambil tahu tentang diri kita, sebab kita dah henyak diri kita ni berpuluh-puluh tahun, betul tak? Yang datang hari ni, umur anda berapa tahun? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, you dah henyak badan you. Tapi kita tak pernah aware, tak pernah ambil tahu tentang diri kita ni. Badan aku ni sihat ke? Kolesterol aku ni berapa? Darah tinggi aku berapa? Kencing manis aku berapa? Betul tak? Ni tengah malam berpeluh dan berpeluh, kencing banyak. Kita pun tak apalah ni, haus, rasa haus. Tak pernah ambil tahu. Tiba-tiba, tak boleh jadi ni, kepala dah macam pitam-pitam sikit dah. Pergi cek dekat klinik, nah kau. Kencing manis 22. Kencing manis 20. Jangan main-main Ini tanda-tanda orang kena kencing manis tau. Berpeluh, buat haus, kerap kencing malam. Okay, hati-hati guys. Kemudian kita boleh dapat untuk saringan untuk kanser. Lelaki ada, perempuan pun ada. Ini pun selalu banyak kes-kes ni. Sebab apa? Untuk kanser ni dia boleh diwariskan. Dan juga kanser ni kalau kita dah buang, dia ada 2 type jenis kanser. Kita dah cerita pasal kesihatan dah ni. Okay, dia ada yang tumor, ada yang kanser. Jadi benda tu
Kita kena ambil tahulah tentang diri kita. Walaupun umur kita contoh kita dah habis apa orang kata menopause dan sebagainya. So kita kena ambil tahu benda ni. Langkah awal, pencegah awal. Ya betul. Kita kena ambil lah, kita kena memudayakan kita punya kesihatan ni sebagai kita punya langkah untuk kita berjaga-jaga tau. Jadi ambil peluang lah, pergilah cek. Okay, cek kesihatan ni. Kemudian kita ada untuk penjagaan gigi tahunan. Okay, kemudian kita ada untuk pemindahan. Contoh kalau berlaku apa-apa kematian kita di luar negara. Okay, at least kurang-kurangnya untuk sistem Airboss Wellness ni akan cover anda. 1 juta guys. Sebab untuk pengetahuan anda, kalau berlaku apa-apa kematian di luar negara, untuk anda bawa balik jenazah ke sini, ke Malaysia guys, terus terang cik cakap, dia punya kos dia sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi Jadi kat sini, at least kurang-kurangnya kita dah cover you dah. Inilah plan kesihatan peribadi yang kita nak beri kepada anda. Okay? Banyak lagi yang kita akan berikan kepada anda. So nilai dia ni adalah anda akan dapat RM3,279. So you akan dapat 2 sistem nanti. Satu sistem untuk peruncitan, kedai runcit, dan juga satu lagi sistem untuk Airboss Wellness. Okay, jadi ambil peluang ni untuk anda terus bermula. Okay, jadi untuk peribadi ni, untuk kesihatan peribadi ni, ada untuk dia punya maintenance untuk anda punya keahlian kesihatan. Jadi untuk diri anda tu kan, you maintain lah untuk diri tu RM100 setiap bulan untuk diri anda. So pergilah check, pergilah buat penjagaan gigi ke apa benda kau, pergilah buat. Benda tu free je, pergi je. Okay. Jadi betul ke dah ramai ke yang dapat manfaat daripada sistem ni? Jadi Alhamdulillah untuk pengetahuan anda, kami bukan baru bermula. Bukan kami baru semalam, tapi kami dah 5 tahun dah berjalan. Untuk bisnes kita dah 3 tahun dah. Jadi Alhamdulillah ada ramai dah yang dapat income dari segi pendapatan aktif, dari segi pendapatan pasif. Anda boleh tengok dekat depan ni. Jadi macam-macam dia orang dapat. Alhamdulillah. Cak Yu, apa ni cakap seronok dengan sistem ni. Alhamdulillah. Dah boleh baca kat sini dan tengok yang Cak Yu bulat-bulat tu. Ada yang dapat 100, dapat 1000, RM508, RM6,000, RM3,000 kan. Happy betul tak? So anda boleh nampak ni. Adik Farhan ni muda lagi Umur baru berapa ni? 22, 23 kalau tak silap Cak Yu. Guys, 9 bulan dia buat 128,000. Siapa nak bagi? At least sekurang-kurangnya. Sebab tu Cik kata, kita punya program ni sesuai untuk semua golongan lapisan. Tak kira lah. Tak kira lah berapa pun umur you boleh join untuk kita punya program ni. Bankrupt, muflis ke, boleh join. Mari sini. Yang penting korang ada keinginan nak ubah korang punya gaya hidup dan juga mempunyai nafsu yang membuat-buat untuk berjaya. InsyaAllah, jom kita welcome anda. Just buat follow saja. Dan untuk pengetahuan anda, Alhamdulillah, kita pun dah melahirkan real achiever. Bukan kita, sebab tu Cik kata, Cik Yu tak takut untuk Cik Yu present benda ni kepada anda sebab kita dah ada result dah. Kita dah ada result dah sayang. 1.2 juta guys dalam masa 8 bulan. Untuk pengetahuan anda, Tuan Samsul ni, dia dah ada kerja hakiki. Memang dia dah ada kerja hakiki. Dan dia buat Airboss Smart ni secara part time saja. Sebab dia nampak barang-barang keperluan ni dia boleh bantu orang lain. Jadi, bayangkan dalam masa 8 bulan guys, income dia 1.2 juta, siapa nak bagi? Betul tak? Kalau dia boleh buat, kita pun boleh buat. Yang membezakan kita dengan beliau adalah kesungguhan dan keberanian. You berani tak nak ubah hidup? Kalau berani, jom. Kalau tak berani, tak payah. Sebab ini adalah platform bisnes, platform perniagaan. Untuk platform bisnes, dia ada satu perkataan, ada satu rangkap yang mana korang kena pegang benda ni. Rugi itu pasti, untung itu bonus. Kalau you boleh accept benda ni, yes, you boleh fly dengan kami. Sebab kat sini Cik Yu tak menjanjikan bulan dan bintang, tapi kalau you buat, you dapat. Dan Alhamdulillah daripada masa ke semasa, daripada awal tahun, kita memang dah ada aktiviti guys. Online, offline, semua kita belasah. Ada lagi, masih lagi ada yang kata kita scam kan. It's okay, tak apa. Sebab kami tak takut, sebab benda ni kita dah bergerak. Kita bukan baru hari ni buat. Kita dah jumpa dengan ramai orang, kita dah buat program, kita ada buat jelajah roadshow, roadshow seluruh Malaysia, Alhamdulillah. So kita dah turun ke Johor, Kuantan, Terengganu, Perlis, Melaka. InsyaAllah nanti ada resip. Baik. Kalau anda lihat gambar di hadapan ni, ramai dah dapat dah. Ramai kan, bukan duit saja, bukan dia orang dapat duit, dia orang dapat lagi untuk
peruntukan untuk barang-barang keperluan. Macam mana diorang dapat redeem dalam sistem? Dan untuk pengetahuan anda, yang bersama dengan kami ni, mereka bukan orang yang biasa-biasa tau. Ni Cik Ayu cakap terus terang kepada anda. Rakan-rakan, sahabat-sahabat yang bersama dengan kita ni mempunyai latar belakang yang hebat-hebat. Guru, pensyarah, bekas pengarah. Ada seorang tu daripada bekas pengarah LHDN kalau tak silap Cik Ayu. Ada yang daripada bekerja lecturer di universiti. Ada yang pilot. Guys, dekat sini yang nampak peluang, rezeki you. Suri rumah, student, ramai kat sini. Yang dah pencen, bakal pencen, ramai. Ada yang bekas DJ pun ada tau. Jangan main-main. Sebab mereka nampak benda ni. Okay, mereka nampak benda ni. Satu, melibatkan keperluan. Suka tak suka kena makan. Suka tak suka kena makan. Walaupun kita dah pencen guys, kita tetap kena bayar bil, betul tak? Tetap kena makan, bayar cukai. Okay? Jadi ini satu keperluan tau. Terus saya cakap, ini adalah satu keperluan yang mana wajib semua orang kena dapatkan. Okay, ramai dah guys. Kita buat kursus, kita buat bengkel, kita buat roadshow ni, nampak? Kita berkumpul, kita buat offline, kita bagi barang. Bayangkan sebab kita ada daripada Airbus Care, kita ada untuk kita punya yang mana? Barang-barang sumbangan kita ada bagi kepada kita punya keahlian, ada orang dapat barang-barang sumbangan. Jadi seronok guys benda-benda ni. So bila mana diorang redeem dalam sistem, kita bagi barang tu secara live masa kita berjumpa, kita bagilah apa diorang redeem, beras, gula. Kita bagi dekat diorang. Seronok kan? Kalau tak dapat berjumpa, kita bagi dalam pos. Kita post lah, kita hantar postman. Seronok kan? Kita hantar sampai depan pintu. Kita hantar sampai rumah tingkat 18. Tingkat 18 lah kami naik. Tuan founder sendiri turun padang hantar. Yang jauh-jauh tu tak apa, kami hantar pakai abang postman. Abang postman tolong hantar. Tahu-tahu je dah sampai dah depan rumah. Ni semua ni testimoni yang mana barang-barang kita hantar melalui pos. Alhamdulillah guys. Semua barang free. Ni reseller kita, Tuan Razif daripada KL. Bilik dia tu dah macam store tu. Barang-barang free guys. Tak nak ke? At least kurang-kurangnya dengan barang-barang macam ni korang boleh makan, korang boleh sedekah kan? Kalau korang nak buat jualan sikit kan, nak buat jualan ramai terpulang lah. Tapi yang ni yang pasti kita bagi barang ni secara percuma, korang boleh ambil, nak makan-makan, nak guna, nak masak ke apa, terpulang untuk you all. Nampak tak? Ni satu keistimewaan lah yang mana siapa yang bersama dengan komuniti, inilah yang kita bagi balik kepada komuniti. Okay? Ni kita ada buat aktiviti. Best lah guys. Program ni memang best. Betul, setiap bulan kita boleh redeem. Puan Fairuz pun dah banyak kali redeem. Redeem beras, redeem tu sampai je. Alhamdulillah, syukur. Okay, anda boleh nampak kita punya rakan-rakan ni bukan kita kata kita panggil lepas tu ambil gambar tau. Tak ada tau. Tak ada je kan. Kita bang sedinjak bang. Kita susun barang, kita ambil gambar. No, tak ada. Yang ini adalah semua ahli-ahli yang telah berdaftar bersama dengan komuniti. Jadi mereka dapat barang sumbangan ni. Okay, so just kita ambillah gambar. Sebab dia orang dapat barang-barang ni kat ini, mereka punya barang. Ni bayangkan. Okay, ni Cikgu Azam ni Cikgu Azam ni kita punya tuan founder. Bayangkan tuan founder hantar sampai depan rumah. Siap letak susun barang lagi kat dalam rumah. Cikgu Azam ni untuk pengetahuan anda, dia merupakan seorang insan istimewa OKU penglihatan. Dia seorang cikgu tau. Tapi bagaimana seorang cikgu dia boleh nampak peluang macam ni? Kalau kita tak nampak, rugilah sebenarnya. So, baru-baru ni, kita juga ada buat untuk sesi roadshow, kita ada buat untuk preview, taklimat dan sebagainya, macam-macam aktiviti yang kita buat. Jadi, kenapa kita buat ni adalah untuk kita memberitahu di luar sana bahawasanya dekat Airbosmart ni ada satu platform yang mana korang boleh dapat manfaat macam ni. Boleh jimatkan perbelanjaan dapur, boleh tambah income, boleh dapat barang dapur percuma. So kita juga waktu ni gambar yang dekat tengah ni, kita ada buat untuk jualan lelong Masa ni kita berada di Kelantan, di Lundang Kelantan. Ada ke kat sini orang Kelantan? Di Dewan Serdina Uthman di Kelantan Lundang Kelantan. So yang mana kita buat dekat sini, kita boleh buat jualan lelong. Sos cili ni kalau standard dekat luar berapa? RM4 paling murah kat Speedmart RM4, RM5. Kita buat lelongan RM1 je guys. Susu,
RM2, apa, sardin yang harga dia RM12, kita boleh bagi harga lelong RM3, RM2. Uish. Kenapa kita boleh buat macam ni? Sebab inilah faedah yang anda akan dapat bila mana bersama dengan komuniti. Kita bagi balik faedah ini kepada anda. Untung kan? Yang tak bersama dengan komuniti, anda tak dapat manfaat ni. So you belilah macam biasa kedai dekat luar kan. Barang tu mahal ke, murah ke, bayarlah. Kalau you bawa orang ramai-ramai pun pergi kedai, tauke tu tak bagi you apa-apa ke? Tak bagi apa-apa, betul tak? Tak bagi apa-apa. Dia lagi suka. Tapi kalau kita pakai sistem AirBoss Smart ni, and then kita recommend pula dekat kawan-kawan kita, anda dapat pendapatan, dapat income. Lepas tu nanti boleh kumpul point, boleh pula tebus barang-barang dapur secara percuma. At least ada something. Okay, nampak Jadi kepada yang dah dapatkan sistem ni, nanti anda boleh pergilah mana-mana pet lab untuk anda buat saringan kesihatan. Kalau untuk pergi pet lab ni, at least kurang-kurangnya you kena puasa sehari ya. Untuk kita cek darah ni kan, you kena puasa sehari. Sebab kita nak tahu you punya badan yang normal lah. Jangan makan pula. Nanti pergilah mana-mana pet lab, anda akan dapat gold card nanti. Gold card tu you pergi je mana-mana ni, tunjuk dekat sana. Okay? Pergi dekat ni, pet lab. Baik. Jadi bagaimana untuk anda bermula menjadi kita punya reseller AirBoss Smart? Very simple. Okay, yang pertama, warga negara Malaysia. Yang kedua, warga asing pun boleh join. Yang ketiga, berumur 18 tahun hingga 70 tahun, sihat tubuh badan. Okay. Kemudian ada handphone ataupun gadget untuk melakukan aktiviti online. Dan juga yang kelima, anda perlu subscribe atau menjadi kita punya ahli komuniti. Baik, sudah pasti, Cak Ayu straight to point kat sini. Kalau anda nak buat bisnes, nak buat perniagaan, mesti ada modal. Tak modal dari segi wang ringgit, modal dari segi kudrat, dari segi you punya ilmu, modal daripada segi you punya masa. Okay, kalau anda tak boleh nak berkomitmen salah satu ni, terus terang cikgu cakap, anda memang tak sesuai untuk buat bisnes yang kita kongsikan. Tapi kalau you nekat untuk ubah hidup, insyaAllah benda ni boleh membantu anda. So, cikgu akan bagi korang dua peluang. Yang pertama, adalah keahlian AirBoss Smart package VIP ni Cik Ayu silap ni. Package VIP 1,900. Package VIP 1,900. Apa yang anda akan dapat? Anda akan dapat kita punya produk. Produk satu sistem kedai runcit, satu sistem AirBoss Wellness untuk you punya kesihatan. Kemudian you akan dapat untuk kelas bimbingan dan juga support system auto robot AI. Kemudian you akan dapat commission untuk affiliate RM508. Share manfaat, just ajak kawan-kawan jadi membership saja you dah commission RM508. Macam best ke best. Dapat barang dapur sumbangan bernilai RM300. Layak tebus barang dapur dalam sistem menggunakan point you boleh redeem. Kemudian layak dapat dua sistem untuk income passive. Potensi income sehingga 7 angka, mentorship insentif sehingga 7 generasi dan juga anda akan dapat untuk AirBoss Wellness potensi income sehingga unlimited. Nak screenshot boleh screenshot sekarang. Okay, nak screenshot boleh screenshot sekarang. Baik, seterusnya yang cikgu nak kongsikan kepada anda. Okay, dah ambil So guys, macam mana kita punya gerak kerja nak buat duit ni? Sekarang ni kita fokus nak buat duit je. Aku nak buat duit je. Okay, aku dah tahu modal 1,900. Cara dia macam mana Cik Ayu? You just recommend 5 orang sahaja yang ada modal sama macam you, yang nak ubah hidup macam you. 5 orang je, tak payah ramai. Ada tak 5 orang saja? Recommend 5 orang yang ada modal 1,900. Okay, dalam masa sebulan ke dalam masa fight, 5 orang saja. Rakyat Malaysia ramai kan, 36 juta kan. Tak nak 5 orang saja. Ni, anda kat sini. Okay, so 5 orang yang ada modal sama macam anda, 1,900. Bulan pertama, you dapat income RM2,620. Okay tak guys? Modal korang sekali je seumur hidup, 1,900. Dah dapat balik modal. Betul tak? Dah dapat duit free, bisnes dah percuma dah. So bulan kedua, buat lagi duplikasi. Buat 5 lagi. Setiap seorang ni, dia pun share juga dekat 5 orang kawan. Sebab dia pun nak duit.
Kita nak cari rakan-rakan yang nak buat duit kat sini. Siapa nak buat duit? Meh sini, aku tunjuk. Kau kena buat lah apa yang kita kongsi. Ikut dia punya flow dia. So, share 5 orang, you dah ada 25 orang. Income you bulan kedua RM2,775. Bulan ketiga juga sama berlaku duplikasi. 5 orang je. Setiap seorang share 5 je. Tak payah ramai. You dah dapat RM10,000. Bulan ketiga RM50,000. Bulan keempat 200. Okey, 200. Mana tadi? 253,000. Bulan kelima 1.2 juta. Bulan keenam 6 juta. Asal dia 5 orang saja. Tak payah ramai-ramai. Berani tak nak buat? 1,900 sekali je semua hidup. Ini bisnes real yang nampak. Dan benda yang you dapat tu adalah barang makanan. Kalau you redeem tu memang barang makanan. Kita tak bagi barang-barang mengarut. Kesihatan, terus terang you nampak benda tu kesihatan. Okay, barang-barang keperluan, you kenal. You dapat beras, gula, sabun. Benda tu boleh makan, boleh guna. Benda yang real. Barang-barang keperluan. Cara nak buat duit, simple. Share sistem ni dekat 5 orang. Ajak member 5 orang yang ada modal 1,900. Itu je. Dalam masa sebulan, buat benda yang sama, duplikasi, 5 orang juga. Share lah dekat kawan-kawan. Setiap orang mesti ada 5 orang kawan. Kalau tak ada seorang kawan kan, takkanlah tak ada kan. Kita umur dah 60, 70 tahun takkan tak ada kawan. Seorang ke, 2 orang ke. Betul tak? Kita duduk kat mana ni? Rakyat Malaysia ramai guys, 36 juta. Okay? Ada caranya kat sini. So dengan modal 1,900, hanya memperkenalkan 5 orang rakan partner saja, dalam masa 5 bulan, income you 1.2 juta. Matematik tak pernah salah 1 tambah 1 jawapan dia 2. Yang salah tu kita. Kita selalu salah faham. Betul? So Cik Yu bagi dia punya formula dia untuk berjaya. Recommend 5 orang saja, tak perlu ramai-ramai. Okay? Ini adalah untuk package BIP 1,900. Baik, anda boleh screenshot ni. Okey, untuk package yang kedua iaitu package starter RM199. RM199 sahaja. Kita bagi pilihan lah. Kalau you rasa impian you besar, you ambil lah yang besar. Kalau you rasa impian you okey-okey je, ambil lah yang starter. Ataupun you nak bermula dulu dengan package starter pun tak jadi masalah. Okey, so nanti kalau ada rezeki, Cik Yu boleh tak saya nak upgrade kepada package yang besar? Boleh, silakan. Okey, so package starter you akan dapat produk, kita punya business digital, you akan dapat kita punya sistem peruncitan dan juga sistem Airboss Wellness. Dapat untuk kelas bimbingan, komisen anda cuma dapat RM46 saja. So kecil lah sikit berbanding tadi. Okey, kemudian layak dapat tebus barang dapur dalam sistem menggunakan point. Ada point nanti korang boleh tebus. Kemudian layak dapat 2 sistem, potensi income sehingga 5 angka, mentorship insentif sehingga 2 generasi, dan juga untuk Airboss Wellness korang akan dapat untuk potensi income sehingga unlimited. Nak screenshot boleh screenshot sekarang. Baik, dah dapat? Gerak kerja dia macam mana Cik Yu nak buat? Simple je, tak payah pening-pening kepala. Bisnes kita ni bisnes yang paling malas. Kalau yang bisnes yang macam ni pun tak boleh buat, jangan berangan nak buat bisnes yang besar-besar. Boleh? Sebab Cik Yu bercerita di atas pengalaman Cik Yu. So korang kat sini nak buat income simple, tak perlu ramai-ramai. 5 orang rakan partner yang ada modal RM199 je. 5 orang je. Bantulah kawan-kawan tu. Mat, kau ada modal tak RM199? Jom join aku, kita buat bisnes. Bisnes apa? Bisnes kedai runcit, jom. Kau ajak je kawan-kawan kau 5 orang, bantu 2 orang yang dia ada modal RM199 yang dia nak ubah hidup. Bantu orang-orang macam tu. Okay, sebab dalam bisnes, kita nak bantu orang yang betul-betul serius untuk dibantu. Dan sudi untuk dibantu. Okay, dan sudi untuk bergerak bersama-sama. 5 orang saja. So, bulan pertama, anda akan dapat komisen RM230. Modal dah balik dah. Korang modal keluarkan RM199. Dapat untung RM230. Dah dapat balik modal lah. Bisnes dah percuma. Nampak? So, bulan kedua, daripada 5 orang ni pun, diorang pun nak juga income. Diorang pun nak juga duit. Ajar cara, bagi, mentor, sharing, coaching, training, mentorship. Mentoring bagi. So, buat macam mana?
Share juga dekat 5 orang rakan-rakan yang lain. Itu je, kita bantu each other, kita bantu selesaikan masalah orang, itu saja. Yang penting kau nak buat bisnes tak? Kau ada modal 199. Kalau kau ada, jom kau ikut aku, kita buat sama-sama. Okay? Cak Yu kat sini tegak aja. So bulan kedua you dapat 325, bulan ketiga 375, okay, bulan keempat 1875, 9,000 dan juga seterusnya korang akan dapat 46,000, paling tinggi dapat 200,000 dalam masa 6 bulan guys. Just follow je action yang telah kita tetapkan. Ikut je, tak pandai cakap tak apa, 3 gerak kerja, daftar, ajak kawan-kawan tu masuk Zoom. Mat, mai sini Mat. Jom buat bisnes, aku tak pandai lah. Aku tak tahu lah, mai sini. Kau petang ni free kan, malam ni free, masuk Zoom. Ajak je kawan-kawan masuk dalam Zoom. Biar dia dengar, biar dia lihat, biar dia tengok. Okay? Kalau dia pun tak apa, jangan risau. Anggap apa yang kita share ni sebagai sedekah. Kita sedekahkan ilmu ni. At least mana tahu one day, tiba-tiba dia terbuka hati, rugilah aku tak join hari tu. Aku baru ada modal lah, aku nak join lah. Nampak? Jadi benda ni, kita bawa je seramai mana untuk mendapatkan kita punya maklumat, untuk mereka dapatkan info yang telah kita sediakan ni. Bawa je ramai-ramai masuk dalam Zoom untuk mereka melihat sendiri. Okay, boleh? Tak pandai cakap, tak apa, kita akan sediakan, kita akan bantu untuk preview dan taklimat. Just bawa je rakan-rakan masuk dalam Zoom, korang akan dapat income. Dua pilihan, RM1,900 dan juga RM199. Ikut saiz impian masing-masing, ikut kemampuan masing-masing. Kat sini Cak Yu tak ada paksa, tetapi kalau anda nak ubah hidup, kalau anda betul-betul nak dibantu, jom kita boleh buat sama-sama. Soalan cepuk emas. Cak Yu, kalau saya nak buat lebih daripada 5 orang, boleh tak? Boleh, silakan. Tak jadi masalah. Korang nak buat 100 ke, korang nak buat 3,000 ke, 7,000 ke, terpulang. Sebab ini bisnes ikut kepada you all punya kerajinan. Dan bisnes ini adalah you punya. Bosmat ni, sistem ni you punya. So untung rugi atas tangan you. Bukan atas company company dah bagi you sistem dan sistem ni you punya kedai you buat lah. Macam you buka kedai fizikal. Kalau you pandai panggil orang masuk kedai, beli barang, you dah dapat untung. Betul? Tapi kalau you buka kedai, you tak ada buat apa-apa promote, tak adalah dapat untung hari tu. Jelas untuk buat bisnes, you kena ada kematangan dalam bisnes. Ini risiko yang you kena ambil. Rugi itu pasti, untung itu bonus. Sama macam kita beli kereta, betul? Kenapa kita kena beli kereta? Keperluan. Jadi kalau you dah beli kereta, you kena ambil lah dia punya risiko. Risiko yang macam mana? Tukar tayar. Kalau tayar botak, isi minyak. Lagi apa? Tukar minyak hitam, kena servis setiap bulan. Itu risiko. Sama juga dalam bisnes. Semua kehidupan kita ni mempunyai risiko. Okay? Jadi terpulang. Cuma kita dekat sini bagi you punya benchmark 5 ataupun 12. Lepas tu just buat team sahaja. Okay, faham Baik. Cak Yu nak buka special untuk anda dalam masa 15 minit. Siapa yang berhajat untuk dapatkan sistem yang telah kita sediakan di sini, dalam masa 15 minit, RM199, Cak Yu nak bagi harga offer terlajak laris pada malam ini, RM169 sahaja. Yang boleh buat pembayaran sekarang, Cak Yu bagi masa dalam 15 minit untuk anda ambil peluang ini, RM169 sahaja. So anda boleh terus buat pembayaran di atas akaun Hol Leong Bank, Airboss Network. Anda boleh screenshot link ni ataupun nak menggunakan QR code pun tak jadi masalah. Sama ada 1,900 ataupun 169. Dan anda boleh terus rujuk kepada introducer anda, siapa yang menjemput anda hadir pada malam ini. Sekiranya anda dapat link Zoom ini daripada grup WhatsApp, anda boleh tengok dia punya grup admin ataupun bahasa Melayu dia grup pentadbir. Tengok siapa dia punya tu, PM dia, tanya dia macam mana saya nak isi borang, dekat mana saya nak dapatkan link. Boleh tak bantu saya? Sekiranya anda dapat link Zoom ini daripada WhatsApp personal, so you boleh tengok balik WhatsApp tu. Bagi tahu dengan dia macam mana saya nak isi borang, dekat mana saya nak dapatkan link. Boleh tak bantu saya? Saya bagi masa dalam 15 minit untuk anda dapatkan harga offer 169.
Okey. Betul, betul Umi. Okey, RM169. Okey, korang boleh terus buat pembayaran dan resit boleh hantar kepada anda punya introducer. Saya nak minum air sekejap. Okey, baik. Ada yang dah ambil? Saya bagi dalam 10, 10.40 Cikgu bagi masa dalam 10.40. So, yang nak buat pembayaran boleh terus buat pembayaran RM169 sahaja ataupun RM1,900. Ikut pilihan masing-masing, ikut kemampuan masing-masing. Jika anda serius hadir pada malam ini, you nak buat bisnes, nak tambah pendapatan, ambil peluang ni. Tak pandai, kita boleh belajar sama-sama. Okey, yang penting you ada kematangan, kebolehan dan juga keikhlasan nak berjaya bersama-sama komuniti di Ebosmart. InsyaAllah, anda hulur tangan, kami sambut tangan anda. Baik. Dah screenshot dah untuk akaun ni? Sekiranya ada apa-apa soalan, Cikgu buka untuk sesi Q&A. Dalam 10.40 10.40 kita akan tamat. Cikgu buka untuk sesi Q&A. Ada apa-apa soalan nak bertanya? Sambil-sambil untuk anda buat pembayaran, okay, Cikgu akan bertanya soalan. Okey, Tuan Fikri nanti boleh rujuk kepada introducer nanti dia akan share untuk link website. Nanti untuk link website you akan dapat personal tau. Setiap orang akan dapat masing-masing akan dapat link masing-masing. Ada apa-apa soalan nak bertanya? Cikgu buka untuk sesi Q&A sebentar, sementara yang masih ada buat pembayaran. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, adakah yang dah buat pembayaran? Boleh cikgu tahu? Adakah yang dah buat payment? RM169 benda ni anda tak akan dapat dekat luar benda ni cuma ada satu saja dekat Malaysia dan alhamdulillah hari ni kita dah bermula lama dan kita pun telah membantu ramai kita punya reseller-reseller dekat sini dan termasuk daripada lapisan golongan. So alhamdulillah mereka telah berjaya dapat pendapatan dan juga banyak yang telah mereka dapat dari segi pendapatan, dari segi untuk barang-barang keperluan dan sebagainya. Okey, untuk akaun ni dah ke? Kalau dah saya akan untuk stop share, boleh? Okey, ada apa-apa soalan tak nak bertanya? Jika ada soalan boleh ajukan. Cikgu buka hanya untuk 15 minit sahaja. Habis 15 minit sekiranya anda buat pembayaran besok ataupun tengah malam selepas habis kita punya sesi preview ni, kita tak akan terima lah sebab kita buka offer ni hanya dalam sesi live di Zoom sahaja. Okey, jadi ambil peluang ni. Kalau mana yang dah buat pembayaran tapi tak sempat nak isi borang, tak jadi masalah. Yang penting korang log untuk dia punya dalam masa 15 minit untuk dapatkan harga offer yang telah kita berikan.
Okey, baik. Ada apa-apa soalan tak nak bertanya? Okey, ada lagi dalam masa 5 minit lagi Okey, baik. Puan Ros ada ke? Puan Ros ada ke? Sambil-sambil tu kita tunggu 5 minit ni. Okey, boleh tak kita nak berjemput beberapa kita punya reseller kita yang telah berjaya di Airboss Smart ni, okey, untuk share sedikit kata testimoni untuk diorang, kenapa diorang join, kenapa diorang dapat manfaat ni, okey. So, Puan Ros ada ke? Boleh ke bersama dengan kita pada malam ni? Tak buka video pun tak apa. Okey, Puan Ros ada ke? Ke ataupun lain tak okey? Okey, tak apa. Puan Umi ada, Puan Umi? Puan Umi boleh bersama dengan kita ke pada malam ni? Puan Umi ada ke? Ya, ya, apa Cik Ayu, Umi ni ha. Okey, baik, Alhamdulillah. Okey, Umi boleh tak share sikit pengalaman Umi, okey, join kita punya platform Airbus Smart kan? Dan apa yang Umi dah dapat dekat sini. Boleh tak share dengan kami? InsyaAllah. Hmm, terima kasih Cik Ayu. Okey, Assalamualaikum. Pada pandangan Umi lah, ya, bila kita join satu bisnes ni, kalau kita tak ada buat gerak kerja, memang kita punya bisnes tak ke mana, ya, tanpa ada mentor yang sentiasa apa bagi ilmu semua kan. Tapi di Airbus Smart ni memang setiap minggu memang ada sesi akademik yang diberi kepada ahli-ahli baru ataupun ahli-ahli lama. Jadi selain daripada kita buat gerak kerja, ilmu pun kena ada, ya. Jadi kena rajin lah. Ya, jadi kena rajin untuk nak sentiasa cari ilmu. Sebab kita bila masuk ke dalam bidang bisnes ni, dia punya ilmu dia kalau kita tak biasa memang kita tak akan, orang kata tu nak dapat income tu memang payah lah, sebab ilmu bisnes ni berbeza dengan ilmu macam kita bekerja macam cikgu, macam bekerja kilang kan. Jadi setakat ni Alhamdulillah Umi uh, orang kata tu nak kata konsisten sangat tu tidaklah, ya, sebab ada jaga, kadang jaga cucu, kadang jaga mak, ya, dengan macam-macam hal lagi tu. Tapi sebenarnya itu alasan Umi je. Kalau memang betul-betul nak berjaya, memang kena, orang kata tu disiplin tu kena ada. Ya, tapi macam mana pun Alhamdulillah Umi punya income setakat ni Alhamdulillah lah. Syukur Alhamdulillah. Okay. Itu sajalah yang Umi nak kongsi. Terima kasih. Okey, baik Umi. Alhamdulillah. Terima kasih Umi di atas perkongsian. So, untuk pengetahuan anda, kalau nak tahu, Umi memang pangkat dah pencen jadi Alhamdulillah kenapa Umi boleh stay juga dekat sini sambil-sambil jaga family jaga cucu, stay juga boleh buat bisnes. Sebab bisnes kita ni simple, tak perlu nak jumpa orang, kemudian kita tak perlu nak post-post barang, tak perlu nak keluar, menggunakan smartphone sahaja. Okey, jadi saya harap you all dapat sesuatu pada malam ini. Ambil peluang dengan bermodalkan RM169, korang dah dapat macam-macam banyak sangat manfaat dekat sini. Just bermula saja. Ingat, orang berjaya dia akan tinggalkan clue. So tugas kita just follow saja clue yang mereka tinggalkan. Okey, jadi Cik Yu bagi masa tinggal lagi 1 minit saja last. Lepas ni kita dah tak ada lagi dah offer ni. Saya harap siapa yang dah buat pembayaran, tahniah kepada yang dah buat pembayaran. InsyaAllah nanti insyaAllah jumpa besok. Besok malam kita akan ada sesi lagi. So malam ni anda datang seorang-seorang, besok bawa ramai-ramai dalam kita punya sesi supaya ramai lagi yang akan dapat manfaat ni.
So cari doakan yang terbaik untuk diri anda. Ingat hidup ni adalah pilihan. You tak buat apa-apa pun adalah pilihan. Tapi kalau you rasa hidup ni keras, you kena buat sesuatu. Okay? Do or die. Berjaya atau gagal. Kalau kita susah, tak ada siapa yang tolong kita. Kalau beras kita habis, tak ada siapa yang nak tolong beli. Kalau rumah kita sakit, tak ada siapa yang nak tolong bayar bil rawatan. Kita juga yang kena sediakan. Jadi nak tak nak, suka tak suka, you kena beranikan diri untuk keluar daripada zon sekarang. Okay? Cik Ayu doakan yang terbaik untuk diri anda. Cik minta maaf kalau terlanjur kata dan juga bahasa. Cik Ayu hanya sekadar berkongsi saja based on pengalaman dan juga apa yang ada dekat Evo Smart. Okay, sama-sama kita dapat manfaat dia. Jumpa anda di puncak jaya, jaya dunia, jaya akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa anda besok malam. Bye-bye guys. Assalamualaikum.